Tajuk kita pada hari ini adalah rahsia buat side income RM1,000 sebulan tanpa perlu menjual. Jadi macam mana kita nak dapatkan duit, nak dapatkan side income tanpa perlu menjual tapi masih boleh dapat bonus. Okey, yang pertama kali ataupun yang mana nak tanya soalan boleh terus tulis dekat bahagian chat. Kejap lagi saya akan terus respon lah. Okey, bisnes ni dinamakan sebagai bisnes Max Blue yang mana bermula pada tahun 2026 ni. Ahli-ahli Max Blue tak perlu lagi menjual. Tak perlu menjual tapi masih boleh dapat income yang lumayan. Okey, bisnes ni adalah bisnes yang paling mudah untuk buat duit pada tahun 2026. Sebab apa? Sebab tak perlu menjual, tak perlu cari customer, tak perlu keluarkan modal yang beribu ringgit untuk beli stok dan juga tak perlu bungkus ataupun post barang. Dan yang paling penting tak perlu untuk buat video ataupun live lah. Jadi kita punya bisnes ni sesuai untuk semua orang. Tak kira lah sama ada tuan-puan bekerja ataupun yang suri rumah ataupun student, semua sesuai untuk buat bisnes daripada Max Blue ni. Okey, bisnes Max Blue ni sebenarnya dia dah 10 tahun dah dekat pasaran. Jadi kita bermula pada tahun 2015. Masa tu kita gunakan konsep agent stokis lah. Jadi memang agent stokis biasalah kena menjual. Lepas tu pada tahun 2017 kita fokus kepada sistem agent sahaja. Lepas tu tapi ahli-ahli Max Blue ni masih lagi kena menjual. Masa ni dah ada website lah. Tapi ahli-ahli masih kena menjual. Lepas tu pada tahun 2026, tahun ni kita buat perubahan yang sangat besar. Kita cari macam mana cara untuk ahli ni jadi ahli tapi dia orang masih boleh dapat income tanpa perlu menjual. Jadi pada tahun 2026 ni kita buat perubahan, kita jadikan dia sebagai sistem ahli yang mana semua orang tak perlu menjual tapi masih boleh dapat income. Okey, sepanjang 10 tahun syarikat berada dekat dalam pasaran ni, kita dah bayar bonus sebanyak 8 juta ringgit lebih. Dah 8 juta lebih dah yang kita bayar bonus. Sorry. Kita bayar bonus untuk untuk ahli-ahli Max Blue lah. Jadi kejap. Sorry ya, ada gangguan sikit. Okey, dah 8 juta ringgit kita bayar bonus untuk ahli-ahli Max Blue. Okey, ini adalah antara bukti-bukti mesej yang mana ahli-ahli Max Blue ni diorang mesej dekat kita inform yang diorang punya bonus dah masuk. Okey, yang antara yang latest adalah yang bulan Februari hari tu bagi tahu kita alhamdulillah komisen Max Blue dah masuk. Yang ini pada bulan 12 pun inform kita dah masuk. Yang ini pun pada bulan 23 bulan 2 hari tu pun dia inform kita yang bonus dia orang dah masuk. Jadi memang dia orang akan inform kita yang membuktikan maksudnya setiap bulan ada penerima-penerima bonus. Macam yang ini yang info latest dia kata terima kasih info dah lama sejak zaman PKP duduk dapat bonus zaman PKP. Sekarang ni baru dapat balik selepas sistem baru. Okey, ni menunjukkan yang sistem kita ni baru kita ni memang membantu untuk korang ahli-ahli Max Blue untuk dapat income. Okey, yang mana nak tanya soalan boleh terus tulis dekat bahagian chat. Saya akan terus respon. Sekarang ni saya dekat awal-awal lagi pengenalan syarikat dululah. Okey, lepas tu kita dah berada 10 tahun dekat dalam pasaran. Jadi kita bermula pada tahun 2015 dengan nama Ori Herb Marketing. Lepas tu pada tahun 2020 ni kita naik taraf kepada Magic Blue Holdings Sdn Bhd. Okey, lepas tu pada tahun 2021 syarikat telah membeli tanah seluas 6.5 ekar dan kita bina HQ dekat sinilah. Jadi dekat sini adanya bangunan ini sebagai kita punya bangunan HQ. Jadi dekat tanah ni juga ada HQ, ada kita punya office untuk management dan juga untuk store dan juga operation. Okey, jadi dekat mana kita punya office ni, lokasi dia adalah dekat Jalan Perul, Kampung Padang Putih, Kota Baru, Kelantan. Jadi yang mana berdekatan, yang mana nak datang untuk untuk tengok kita punya ataupun nak lawat kita punya HQ ataupun nak datang jumpa tanya lebih lanjut tentang kita punya bisnes ni boleh datang ke kita punya HQ. Boleh buat appointment ataupun inform kita, insya-Allah nanti
Korang boleh datang je sebab sekarang ni kita buka hari Sabtu kita tutup. Hari Sabtu sahaja kita tutup. Hari Jumaat kita buka 8.30 sampai 12.30 hari. Hari lain kita buka 8 sampai 4 petang untuk bulan Ramadan lah. Nanti yang lain nanti kita akan update. Okey, ini adalah antara pencapaian dan juga anugerah yang kita dah terima. Yang first kali adalah pada tahun 2021 yang mana kita dapat anugerah jumlah parcel terbanyak oleh pihak JNT. Lepas tu pada tahun 2022 ni kita dapat top 500 Consumer Certificate Trustee Brand Award. Dan yang bawah ni adalah gambar pembayaran zakat yang syarikat buat. Jadi tuan-tuan jangan risau sebab kita memang setiap tahun ada buat pembayaran zakat. Ada yang tanya syarikat Max Blue ni buat bayaran zakat ke? Betul, kita memang setiap bulan ada, setiap tahun ada buat pembayaran zakat. Jadi jangan risau. Yang bawah ni adalah antara staff-staff kita lah, staff-staff syarikat. Okey, siapa pengasas kepada Max Blue? Pengasas kepada Max Blue adalah Tuan Najmuddin bin Sulaiman yang dilahirkan di Kota Baru, Kelantan. Status telah berkahwin, mempunyai seorang isteri dan 4 orang cahaya mata.